Waalaikumsalam. Okey. Waktu makan. Asar. Okey. 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 Dan juga bila saya dengan isteri saya dalam memandu biasanya akan berbincang macam-macam hal. Okey. Biasanya pasal keluarga, misalnya kadang pasal adik-beradik akan masuk dalam umpan. Okey. Bila kita ikut pandangan mazhab Hanafi yang suka lewat setengah jam daripada waktu asar, maka senang saja. Kena faham. Kita nak buat hak mazhab Hanafi pun sah, mazhab Syafi'i pun sah. Kerana bila datang masuk waktu solat, datanglah wajib solat. Betul atau tidak? Cuma nak faham, wajib solat itu bukan pukul 4.30 masa masuk tu. Tapi wajibun muwassa'un. Wajib itu luas. Mana pukul 4.30 pun wajib. Macam mazhab Syafi'i. Dan pukul 5 pun wajib. Macam mazhab Hanafi. 5.30 pun wajib. 5.45 pun wajib. 6.30 pun wajib. Semuanya wajib. Jangan sampai hujung waktu sekira-kira 5 minit lagi nak habis waktu, itu waktu tahrim. Berdosa kita semayang pada waktu itu. Nah, jadi bila ada keluasan pandangan yang berbeza dalam mazhab tadi, maka kita pun selitkan juga dengan keluasan wajib semayang itu sendiri, tidak ada masalah sebenarnya. Okey? Kemudian kita duduk bincang dengan bini kita, kita cerita kejahatan abang kita. Kita bincang dengan adik kita, dengan bini kita cerita kejahatan adik kita contoh. Okey? Jawabnya apa tujuan bincang kejahatan abang kita dengan bini? Tujuan kita nak khabar ke bini kita supaya bini kita nasihat. Harus. Tapi seronok-seronok suka-suka bincang, hukumnya haram. Tak perlu. Okey? Kita orang jahat duduk sebelah rumah kita, anak jiran kita, dia khianat rumah kita. Kan? Kita nak cerita kejahatan anak jiran kepada orang kampung, haram. Kerana itu suka-suka. Walaupun anak jiran kita memang tak molek. Tapi kalau kita cerita kepada polis, dia ajir di Kuala Berang. Kita pergi kat jumpa nak khabar kejahatan. Dia khianat kereta kita. Dia khianat PT kita. Dia khianat harta benda kita. Nah, kita pergi kat sarjan polis. Sarjan kata apa buruk dia buat. Kita pun kata tak boleh cerita tuan, nanti mengumpat. Sarjan kata pergi balik lah bodoh. Jawabnya boleh kita mengadu kepada sarjan polis. Walaupun cerita itu dibenci oleh tuan punya badan. Kerana tujuan kita report polis untuk mengawal kejahatan dia itu. Jadi sebab tu nak cerita hal buruk orang, kalau suka-suka haram. Tapi untuk kebaikan harus. Okey? Soalan seterusnya.